Halo, good morning. Selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya lancar, sukses dan berjaya guys. Apapun yang kita lakukan, yakin diri. We can do it. You can do it. Okay. Pagi ini kita ada program lagi guys. Kita nak pergi ke UiTM Samarahan. Kita ada program di sana lah. Jadi kita akan pakai jalan dari Samarahan untuk menuju ke UiTM Samarahan. Okey, kita nantikan apa aktiviti kita hari ini. Kita sudah sampai di roundabout. Bukan roundabout nih guys. Traffic light Samarahan. On the way ke Samarahan guys. Ini suasana pagi pukul 8 pagi di kawasan ini. Ya, banyak kereta guys. Tengok. Oh, kenderaan. Inilah keadaan trafik ataupun lalu lintas di kawasan Samarahan. Ini jalan dari Tabuan bertembung di jalan Samarahan ini. Dekat dengan sekolah sukan. Okay, ini keadaan pagi ni guys. Banyak kenderaan ni. Semua berpusu-pusu untuk pergi ke tempat kerja masing-masing. Okay. Ini keadaan jalan guys. Keadaan jalan di depan simpang ke Unimas ni. Sedang pembinaan ART ya, laluan ART. Keadaan jalan deh guys. Banyak trailer, lori. Panjang jalan nih guys. 40 km sejam. Ada orang kerja lagi di tepi. Pembinaan sedang dijalankan. Kita menuju ke Samarahan pun jam. Orang apa lagi mereka yang dari Samarahan menuju ke bandar guys. Banyak jam juga. Ini Padang Golf Unimas guys. Pembersihan parit. Orang sedang membersih parit nih guys. Simpang masuk ke University Unimas guys, sebelah kiri. Jadi kita teruskan. Ini simpang masuk ke University Sarawak Unimas. Sebelah kanan ni Desa Ilmu. Ada jejantas guys, pembinaan jejantas. So daripada universiti ni jalan kaki boleh naik jejantas ni menuju ke seberang lah. Mungkin tak lama lagi siap lah ya. Dia tengah buat ni. Pembinaan jejantas hampir siap. Guys, kita berada di bilik musyawarah utama.
Lori Corner. Oke guys, kita sudah habis mesyuarat. Sekarang kita nak balik. Ini keadaan di dalam ATM guys. Ini dia punya vending machine. Ada jual minuman sini guys. Ada toilet. Ini keadaan foyer dia. Jom kita tengok. Learn how to use social media professionally, learn how to deal with trust, a skilled person, business sense, and fear, not only the job, but how we practice, leaders, managers, practices, we develop Sekarang tengah konvo guys, orang tengah konvo. Jom kita balik. Oke guys, kita sudah tengok Dewan Jubli tempat convocation. Sekarang tengah berlangsung tadi guys. So kita sempatlah tengok dari atas, dari bilik PA system, tengok convocation UiTM sedang berlangsung. Okey, sekarang kita gerak lagi. Dia ada sekian ni. Setiap tiang ada cara gantung dia guys. Jangan pakai besi. Di atas tu besi ya. Ini ada speaker dia guys. Itu speaker. Ada satu speaker sini. Dewan Jubli guys, 23 sampai 24 convocation. Buat convocation ya guys. Kita tengok pusat Dewan Jubli dia di sini guys. Ini dewan. Ada bunga semua ni cantik. Ini dia punya Dewan Jubli guys. Ini keadaan entrance dia guys. Ada flower semua nih. Oke guys, kita berada di Dewan Jubli. Dewan Jubli.
tempat mereka convocation di sini guys, di dalam dewan. Ini ada taman di depan ini guys, ada taman pondok. Ini tempat parking. Parking di sini ini dipanggil sebagai parking A. Parking A. Oke guys. Keadaan dia, taman dia guys. Ini daripada Dewan Jubli ke pusat pelajar. Nah, ini pusat pelajar guys, sebelah ya. Pusat pelajar dengan Dewan Jubli bersebelahan. Dan Blok E pentadbiran di ujung sana guys. Batu asas ITM oleh Tun Mahmud pada 8 Mei 1993. Oke, kita nak balik dah. Inilah pemandangan gate menuju ke gate utama UiTM. Thank you guys. Don't forget to subscribe, like and comment. Okay, bye. God bless.